Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hari itu dalam perbincangan lepas kita bincang tentang di manakah yang membatalkan puasa itu, iaitulah tentang usulul ain ila ma yusamma jaufan. Cuba tengok dalam faslun syaratus shaumi itu. Faslun syaratus shaumi al-imsaku anil jima'i wal istiqa'i was sahihu annahu law tayaqqana annahu lam yarji' syai'un ila jawfihi batala walau ghalabahu. Jadi dia beza di antara istiqa' dengan qaid. Ghalabahul qaid, mana qaid tu jadi sendiri, fala ba'sa, tak apa. Yang duk bincang panjang itu tentang nukhamah ni. Wa kadza la yuqtala'a nukhamatan, mana kalau dia keluar dia punya nukhamah, riak dia, wala fazaha fil asah, dia keluarkan gapo kita lafazan ni, kahak ludah. Falau nazalat min dimaghihi, ni yang tak habis hari tu Ustaz ni. Falau nazalat min dimaghihi, maknanya benda tu keluar daripada otak. Wa hasalat fi haddiz zahiri min al-fami, sampai ke had yang zahir di sebelah, di bahagian mulut. Falyaqta'ha min majraha wal yamujjaha, mana kita kena kerak setakat mana yang dia ada situ, lepas tu boleh telan. Fa in tarakaha ma'al qudrati fa wasalatil jawfa aftara fil asah. Kalau kita tinggalkan benda tu sedangkan kita mampu untuk nak keluarkan dia sampai masuk ke dalam jawf, maka jadi batal puasa. Yang kita bahas hari itu tentang nak ambil qadru az-zahir tu. Qadru az-zahir tu sakat mana yang zahirnya? Dalam syarah dia kata apa gitu? Ustaz yang ada baca. Yang nak sempada zahir tu maknanya kahak tu keluar setakat mana? Dia kata semua makhraj bil kha wa jama'. Kha. Jadi Ustaz yang tunjuk setakat mana yang dikatakan zahir itu. Dia sempada dia di antara zahir tak zahir itu setakat kha makhraju kha. Makhraj kha ni pangkal hukum tak? Bukan pangkal dia hujung. Biasanya kalau kahak tu mari, maknanya pakai mana? Dalam mana kahak dia kena ni makhraj kha ya betul. Kha atas kan dia susah belum mulus. Belum hidup. Mana kalau sapas di sini kena keluar lah tu. Tak boleh telan. Baik juga nak bagi tu. Cuma dia sebut sini wakaza al-ha. Ha tak boleh. Ha atas sangat. Ha ni dalam tengah. Dalam Ha dia tengah halqa. Kau ni atas ada ha dia. Kau ni tak mulut. Maknanya dia naknya kha ke ha? Di antara lidah dengan kha tu tidak ada lapis. Kalau ha ni kena ditahan di makhraj kha tu sampai baru ha. Ha dalam lagi. Kha. kha ni luar. Dia tak sebut dalam matan dia tak sebut, dia kata walau nazalat di fi haddiz zahir. Jadi kita duk bicara itu tentang hadduz zahir itu setakat mana? Hadduz zahir itu dalam syarah dia kata ila aqsal fami fawqa al-halqum. Fawqa al-halqum. Fawasalat al-jawf. Jadi jawf tu fawqa al-halqum, maknanya atas pada halqum tu baru dia kira zahir. Batu bawah ni nanti dia. Fa in tarakaha ma'al qudrati ala dhalika fawasalat al-jawf. Al-jawf tu aftara fil asah li taqsir wa la yuftali an la yaf'alu syai'an. Tengok, ada pandangan yang kedua kata tak, walaupun sampai ke jauh tidak batal kerana dia tidak buat benda tu pergi mari. Biasalah dia duduk gerak situ.
wa innama amsaka 'anil fi'li, dia tak buat apa-apa, falau lam tasil ila haddi zahir min al-fahmi, maknanya benda tu tak sampai ke atas haddu zahir sini. Atas tadi sedap fawqal halqu, tapi di sini kata wa makhrajul kha' al-mu'jamah wa kadzal ha'ul muhmalah kama qalahu al-musannifu khilafan rafi'in bi an kana fi hadis batin wa makhrajul ha' wal hamzah Batin. ha Bagi yang hadis batin kan. lam wa au hasalat fi hadis zahir. Tengok, kalau berlaku juga siapa keluar tapi nak kerak tak boleh, lam yaqdir ala qat'iha wa majjiha lam yadur, wa majjaha lam yadur, maknanya ada kelonggaran lah situnya, tak boleh nak Ayo kok dah. tekan sangat, nak kira lah mana. Baik. Wa an wusulil aini ila ma yusamma jawfan, Ambil dua kata masalahnya tu. kena ambil dua lah. Masa asah tu lah muqabil dia tu. Muqabil li sahih. Cuma dalam masalah gini nak tahdid benda-benda tu, tapi kalau benda tu duduk dia biasa gini mungkin orang boleh korek tu, tapi kalau tengah duduk semaya contohnya, tengah dalam majlis tak kena narik situ, itu jadi problem kitanya, dia dalam masalah dalam keadaan tertentu. Baik. Tahrir masalah wusulil aini ila ma yusamma jawfan. Batal juga puasa kalau sampai ain, sampai benda kepada had yang dinamakan jauf. Jauf tu apa dia? Cuba baca al-jauf. Tak pasti. Al-jauf. Dia naknya usul ain. Ain tu asal ke benda. Wa in qallat kasim simah. Sim simah ni apa dia panggil? Lenga. Biji lenga. Aulam tukal. Benda tak boleh makan. Kahasa. Masuk anak batu. Ila ma yusamma jaufan. Jauf di sini itu masalah jauf. Dia masalah perbahasa yang kita kena tahrir masalah lah ni. Iaitulah masalah al-jauf tu duduk mana. Tengok dalam fiqh Syafi'i dia kata gabre jauf. Lianna al-sawma huwa al-imsaku an kulli ma yasil ila al-jawf wa kharaja bil aini al-athar. Jadi tak masuk ain tu kalau kesan dia seperti rih, masuk angin. Wa hararatil ma. Air hak panas tu dia ada wak dia tu. Itu tak kira. Wa bil jawfi amma law dawa jarhahu alladhi ala lahmi saq aw al-fakhid. Hak tak masuk dalam jawf juga benda kalau kita bubuh ubat di betis, di paha. فوصل الدواء إلى داخل المخ أو اللحم أو غرز في حديدة فإنه لا يفطر لأنه ليس بجوف. Yang kita nak bahasnya, kau tak sebut sini jauh di mana. Ada bawah tu. Panjanglah, nanti anda bawa mari satu kertas yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Khalil. Ada bawah tadi. Ada. Dr. Ahmad Al-Khalil ni dia akan bawa mari tentang perbahasan ulama dalam fiqh Pak Mazhab tentang mayusamal jauf hakikatan, dari sudut atibaknya, dari sudut ni barulah kita boleh tahrir mahalun niza' di mana hak batal puasanya dengan tak batal. Wa qila yushtaratu ma'a hadha an takuna fi quwwatun tuhilu al-ghidha'a aw ad-dawa. Ini tengok pandangan yang kedua ni, dia kata syaratnya ada, tapi qil syarat dianya mesti benda tu ada quwwatul tuhilul ghidha, maknanya kesan makanan tu biar boleh sampai kepada tempat dia ataupun ubat itu tadi. Fa'alal wajhaini batinud dimag, ni jauf tu batinud dimag, dalam otak ni, wal batin dalam perut, wal am'a dalam usus, wal masanah ni tempat dia panggil apa, pundi, kencing. Muftirun, akan batal puasa bil isti'ati, dengan masuk benda situ. Awil akli, ataupun makan ni. Awil huknah, injek. Awil wusuli min jaifatin wa ma'mumatin, sampai kepada jaifah. Jaifah ni tempat pecah yurja' lil batin, maknanya tempat luka di perut. Wa ma'mumah,
luka di kepala. Wa nahwihima, dan seumpamanya batal puasa li'annahu jawfun, kerana dia jawf, lubang yang boleh sampai benda tu ke dalam. Kalau ada luka jaif ni, kalau ada luka di perut, luka tu dah ada sampai Orang tepuk tu ni. Orang tebuk. Biasa dah tepuk kalau orang tak kenyang. Jadi dia ada rongga. Tengok. Wa taqtiru fi batinil uzun, masuk titik ubat dalam telinga, wal ihlil, dalam alat kemaluan tu, muftirun fil asah. Jadi naknya binaan al-asah la yushtar. Jadi dalam mazhab Syafi'i, al-asah, al-jawf la yushtaratu muhilan. Walaupun tak sampai ke usus, tapi dia kira jawf. Yang kita nak bahas hari ni, iaitulah yang ditarjih oleh ulama semasa hari ni, jawf tu mesti benda tu sampai kepada ma'idah. Sampai kepada ma'idah, sampai kepada usus kita, baru dia kira jawf. Pasal tu ulama semasa ni memfatwakan tidak batal injek, tak batal bahkan cuci ni orang sakit buah pinggan ni boleh, ada hemodialisis ni boleh, banyak lagi lah segala benda tak batal berlaku kecuali masuk ke jawf. Yang sebenarnya ubat lelah, inhaler tak batal, tapi inhaler agak kuat khilaf sebab dia terus masuk ke pertama-tama hak hidung tu, hak tekan sini tu dia masuk. Cuma dia kata dia ni bakhah ni benda yang terbal, dia pergi ke paru-paru, dia tak masuk dalam maidah juga. Dia tidak Ain tapi tak sapa ke maidah. Le ni hak besar sekali, tahrim halun nizak dia nya. Al-jawf tu apa benda? Tapi kalau kira mazhab Syafi'i sekarang ni Batal. Batal inhaler tu tak? Lah ni kita nanti ana bawa kertas Ahmad Khalil tu, kita buat sikit lagi, tapi kita baca kitab kita dulu. Pasal hak tu asas. Kita nak kata mula-mula ana bentang keputusan fatwa Majma' Fiqhi kepada guru-guru di Kelantan ni agak terkejutlah juga. Mana pelik? Ana kata saya baca keputusan ni tidak pelik sebabnya sani tahrim halun nizak. Duduk mana jawf. Tapi benda tu khilaf lah. Siapa dia tu kalau mereka boleh masuk air, boleh injek tu, boleh buka puasa dah lah. Moga orang sakit dah. Wa in kuntum maridan. Itu soal lain. Soalnya dia sendiri tu amaliyah tu membatalkan puasa ke tidak? Itu kita duduk situ. Mungkin sebab Al-Qadim kita masuk dalam isu jauh ni. Kena waktu sedikit kita. Baik. Wa syartul wasili kaunuhu fi manfazin maftuh. Tengok. Dia naknya di lubang rongga yang terbuka. Manfazin maftuh. Macam telinga terbuka. Apa tadi? Hidung terbuka. Ihlil dikira terbuka, cuma masalah quwwatut tahlil wal taqwa tu dia kira dalam ni kira tak ambil kira yang tu. Mungkin ni tak payah masuk ke hidung tu. Hidung jelas sangat lah. Masalah hidung kan. Mungkin dia belum terus dah. Masalah dia gini dia kalau kita hidung tak sampai dalam dimak ada kira. Dah korek tu tak sebut tu, dia kata taktir. Tua kita pakai batak kalau hidung. Masalah ni orang kira kau hidung tu batal. Ada lagi ke? Ada. Dia pakai lagi buah tu. Itu. Dia kata apa dia makan kau hidung. Tahu. Kalau kita seluruh air baru apa. Anak saat ni belum mari sini. Bawa tak ke jabat agama. Anak kata cetak risalah Ramadan ni untuk tahun ni. Kita masuk fatwa antarabangsa tu. Lepas pada kita betul dulu, ingat tak ada lah penentangan yang agak panas lah sebab dia orang dah boleh menerima lah benda tu. Cuma ada faham masyarakat tu. Semalam ada orang kritik anak, dia kata anda selalu guna hadis orang Melayu. Jangan guna hadis orang Melayu. Hadis tu tidak ada sanad, tak apa. Tapi nak nyandak orang Melayu macam menghina orang Melayu. Kata anak tidak niat menghina orang Melayu. Cuma anak kata orang Melayu menggunakan korek hidup batal puasa. Hak dia faham. Jadi kita sandarkan Melayu bukan makna hadis macam-macam lah orang ni dia kadang-kadang Melayu tak boleh sebut dia orang hebat. Islam dia
Melayu ni tu kata biar bisa pun Melayu. Baik. Kalau kita nak kalau kita nak pakai hak dia sinilah kira. Maknanya benda yang kita macam tangi ke apa kan. Buat masuk dalam lubang telinga tu. Mana kalau tak sampai dia diam tu tak apa lagi ya. Dia benda hak sebenarnya tak ada sebut pun dia ni masuk jari. Tak ada sebut dalam kitab pun tidak ada sebut. Begitu. Orang Melayu. Tapi kita sebut orang Melayu marah kita balik dia sama apa duduk. Dia tak kira masuk gapo. Padahal masuk Iran ke tapi tak sampai pun tak sampai. Dia tak ada tahlil, dia tidak mengalir benda tu pergi ke tempat ronggot. Baik, dia kata sini tengok ni. Wa syartul wasili, syarat hak benda yang menyampaikan jauf yang membatalkan puasa itu fi manfazil maftuh, di rongga yang terbuka. Fala yadur wusulud duhn. Jadi tidak memberi mudarat kalau sampai minyak. Duh tu minyak bitasyarrubi al-masam, masuk ikut celah bulu roma tu. Bulu roma kita ada lubang tu. Dia boleh pasal tu dia boleh keluar apa ni? Keluar peluh. Beza dengan anjing. Anjing dia tak ada lubang. Anjing tak peluh. Pasal tu dia keluar ikut mulut, Anjing tak ada manfaat, dia tak ada masam. Dia keluar ikut mulut dia. Nak tahu pergi gosok anjing ada peluh ke tak? Tak ada peluh. Itu dia antara kehebatan anjing. Jadi kalau setakat gosok minyak basah masuk dalam tu, itu tidak batal. Wal iktihal, tengok iktihal celok mata tak batal. Wa in wajada ta'mahu bihalqihi, kalau rasa ditekak sekalipun. Pasal dari indal ulama dia tidak menganggapkan mata tu manfaz. Itu Ustazah Fatimah kata doktor sebut ada manfaz juga. Tapi kalau kita klik kepada tahrir al-jawf tu al-ma'idah, itu salah masalah ni tanya, tak payah hidup bahas panjang lah. Ada manfaat atau tak ada manfaat, dia tidak jadi muftir, tidak jadi benda yang membuka puasa. Syarat yang kedua, syarat yang pertama al-wasil fi manfazil maftuh. Asy-syartu tsani kaunu biqasdin, masuk benda tu dengan niat, dengan qasad. Falau wasala jawfahu zubabun, lalak mari masuk dalam rongga dia, au ba'udah, jalan pok masuk apa ni, nyamuk, au ghubar tariq, masuk debu, au gharbalatud daqiq, ataupun debu apa ni, gandum, lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Sebab benda tu orang tak masuk dalam hidung, dia masuk sendiri. Wala yuftiru bi bal'i riqihi min ma'danihi, tidak batal juga dengan dia apa ni, telan air liur dia yang keluar daripada maidah. Tengok di atas sini ijma'an, syarat ijma', kama hakahu Ibn Hajar fi Tuhfah, li'annahu la yumkinu al-ihtiraz, benda yang tak mungkin nak, kalau tak ada air liur mati. Cuma jangan pipul. Tengok ni, falau kharaja anil famin, keluar daripada mulut, summa raddahu, hantar balik keluar mulut, au balla khaitan biriqihi, dia pergi basah apa ni, benang dengan air liur dia, waraddahu ila famihi, dalam tu ada rutubah, basah tadi, tanfasilu daripada itu, au ibtala ariqahu makhlutan bighairihi, ataupun dia telah air liur dia yang bercampur dengan benda lain, au mutanajjisan, yang najis. Najis ini masalah. Gapo dia yang najis? Kita tengok syarah ni. Maksud mutanajjis dengan apa? Mutanajjisan. Man akala syai'an najisan. Ada benda lain. Walam yaghsil fa'ahu qabla al-fajri. Tu jelas lagi, tapi ni au damiyat lussatu. Kalau darah gosi dia, ni jadi masalahnya. Walam yaghsil famahu, dia tak basuh mulutnya. Wa ini biyadda, kalau darah jadi putih sekalipun dah, summa talahu safian, dia telah je aftara. Kena pergi luar je. Ada jeluak dah tu. Masuk ni. Dia jeluak pada telan. Pak keluar ke tak lagi? Tak lagi, kalau tak lagi tak apa. Tu lah kita nak dua benda kena Zain. Kalau nak ikut mazhab ni, di mana ke tempat
Yang zahir dengan tak zahir tadi. Walau jama'a riqahu, kalau dia peripu air liur dia, fa bata'alahu. Boleh sekali tegak ni. Lam yuftir fil asah, tak batal puasa. Boleh tapi dengar apa tak aku. Orang tua-tua dulu puasa kan dia ludah air dia sampai kering. Apa ilah dia kata li'annahu lam yakhruj min ba'danihi. Masa tapi jangan keluar daripada mulut. Mana duduk mai tekak ni peripu banyak-banyak telah balik. Itu tidak masalah. Wasani yuftiru. Ada juga pandangan kata batal li anna al-ihtira'anu hayyin. Boleh nak jaga dia tu. Kenapa nak telah pula? Allahu akbar. Walau sabaqa ma'ul madmadah aw al-istinsha' ila jawfihi. Mana masuk air komo-komo ataupun air masuk dalam hidung dia tu kepada rongga dia. Fal mazhab annahu in balagha aftara wa illa fala. Mana kalau dia komo kuat sangat, duk tarik dalam siapa masuk dalam tekak dia tu batal. Kalau komo biasa je tak batal. Sini boleh nampak tu orang Melayu kata korek hidung batal halus tu. Saya kata minat ustaz punya korek hidung marah benar ni buat apa ni? Nak kalau korek hidung batal, kalau masuk air insya tak batal pula. Selalu macam gitu lah. Sini kata insya boleh. Asal ke tangan lebih sama. Lo ni kita nak niat dengan tangan lah tu. Nak gilah ke jari lagi. Jari dia tak batal. Saduk dia ni. Cakap kita baca ni jumpa tak jari. Dalam maknanya salah okey. Salah faham lah, salah. Silap teknikal. Memang tak ada. Carilah kitab mana ada asabi'. Ka'idkhali asabi'il yadi tak ada. Orang tua dulu puasa duduk lubang. Air dia mari. Sudah lah tu. Sudah juga sudah sebab kering. Tak ada orang wajak kau ke dia ni. Tak ada orang boleh nasihat ke dia. Sial. La ilaha illallah. Tak boleh telan. Tengok ni. Ni cerita ni. Walau baqiya ta'amun baina asnanihi, kalaulah lekat makannya di celah gigi. Fajara bihi riquhu, maknanya dia air liur duk gimari tu tercabut keluar benda tu. Lam yuftir in ajaza an tamyizihi. Kalau dia tak mampu nak asingkan wa majhi, dan dia pun telan benda tu. Nak solat dia tak boleh. Li'annahu ma'zun fi ghairu muqassir. Maknanya dikira orang ni orang uzur. Walau ujira mukrahan lam yuftir. Walau ujira mukrahan. Jadi orang yang mari pegang mulut dia cuah air, itu mana ujira mukrahan, mana dia masuk air dalam mulut cara paksa, tak batal. Wa in ukriha hatta akala, tapi kalau orang paksa dia suruh makan fa akala, dia pun makan, aftara fil azhar, jadi batal. Qultu qala an-Nawawi al-azhar la yuftir wallahu alam. Tak batal juga puasa. Pasal ialah memang nampak perbezaan di antara orang pegang mulut dia suap air tu dengan orang paksa suruh makan. Dua-dua tu paksa belaka. Jadi pandangan Imam Nawawi ni lebih kemah lah. Imam Nawawi kata kalau dia paksa tak batal juga. Tapi janganlah nambah lepas orang tu tak ada berhenti. Takut dia kata moga dia mau paksa terpaksa kena makan dah. Sudah juga. Wa in akala, bau siapa sambung dengan bahasa. Wa in akala nasyan lam yuftir, kalau dia makan terlupa tak batal, illa an yaksura fil asah, kalau banyak sangat makan tu maka batal adalah asah. Qultu al asah la yuftir. Imam Nawawi masih lagi mempertahankan tidak batal walaupun banyak, kerana dia lupa. Li umumil khabari sabiq, umumnya hadis Nabi kata rufi'an an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Wallahu alam. Wal jima'u kal akli 'ala al mazhab. Ni pun sama juga, qiyah kepada makan juga. Mana kalau terlupa tak ada masalah. Wa 'anil istimna'i fayuftiru bihi. Istimna' beza. Pasal dia cari penyakit dia ni.
Wa kadza khurujul maniyyi bilamsin, kalau setakat sentuh saja, wa qublatin wa mudaja'atin. Tak gila kamu ha. Wa mudaja'atin. Semua tu syarat dianya li'anna al-ilaj min ghairi inzali muftir. Fal inzal bina'un syahwatin aula an yakuna muftir. Mana semua ni alat-alat yang boleh membatalkan puasa. Yang tak batalnya la li fikrin. Kalau setakat khayal saja. Khayal sampai keluar air. Wa nazarin, tengok saja. Wa tukrahul, ini tidak batal. Dia qiyah kepada li'annahu inzalu min ghairi mubasharatin fa asbah al-ihtilam. Macam orang mimpi jelah. Orang bibi tak batal. Tak batal. Dia kata ada sindilah syarah dia ni kan. Wa in kana takarruruhu bi syahwatin haram, qala Syekhuna Abdullah al-Haji, fa in kana adatu annahu idza fakkara atau anzala aftara. Mana kalau dia ni kalau mikir anzala, mana dia tak boleh mikir pun tak boleh. Dia kena fikir muka lain. Wa tukrahu al-qiblatu liman harakat syahwatahu, makruhnya. Wal aula li ghairihi tarkuha, sebaik-baiknya jangan duduk dekatlah. Qultu hiya karahatu tahrim fil asah. Ini dia kira makruh tahrim, mana dekat dengan haram, di anna fiha ta'arrudan qawiyan li ifsalil ibadah. Kerana dia boleh merosakkan ibadat, wallahu alam. Wala yuftiru bil fasdi wal hijamah, tidak batal puasa dengan al fasdi wal hijamah, dengan berbekam. Fasdi itu maknanya keluar darah. Derma darah boleh. Ini beza dengan mazhab lain ni yang mengatakan batal. Dia kira keluar banyak. Panjanglah kalau tengok mazhab lain pun bekal tu batal juga, pasal adalah hadis Nabi yang Nabi kita sebut ke aftar al-hajim wal mahjum. Aftara al-hajim wal mahjum. Batal dua-dua. Orang bekal batal, juru bekam pun. Pasal dulu biasanya dia isap darah tu. Lah ni pom dah. Pasal tu benda tu kelah. Dia ambil gelas. Dia guna gelas dia ambil. Misalnya dia tumbuk-tumbuk. Jadi waktu dia ambil gelas dia bakar kertas. Kemudian jadi dia isap sendiri. Yalah, jadi dia orang sini kekal dengan tak batal dengan hadis Ibnu Abbas ni. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Akhrajahu al-Bukhari fi as-shaum. Wa fi riwayatin ihtajama an-nabi wa shaim wa sa'ala Thabitul Buna an-nas Malik akuntum takrahun al-hijamah lis-shaim qala la illa min ajli ad-dha'fi. Takut lemah lepas pada keluar darah. Wa qala Ibnu Abbas wa Ikrimah as-shaum mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yani dia cuba ta'liq di sini nak batalkan hujah yang mengatakan dalam hadis tadi aftar al-hajim wal mahjum tadi. Wal ihtiyatnya hati-hati alla yakula akhiran nahar illa biyaqin. Jangan makan buka puasa kecuali setelah kita yakin. Wa yahillu bil ijtihadi fil asah. Halal kalau kita ijtihad dah boleh kita makan. Wa yajuzu idza zanna baqa' al-lail. Itu berbeza. Beza dengan sahur. Sahur ni asar malam masih ada. Tapi buka puasa siang masih ada. Qultu wa kadza law syakka wallahu alam. Kalau kita syak mana-mana, maka tak boleh buat. Pasal dia panggil istishabu al-asil. Kerana itulah disebut dalam kitab ni, kalau tersalah buka puasa kena qada. Tapi salah sahur tak apa. Walau akala bijtihadi, dia makan dengan ijtihad, awalan ay awalan nahar au akhiran ataupun akhir nahar, mana buka, wa banal ghalatu batala saumuhu,
ternyata salah dia punya ijtihad, maka batal lah puasa dia. Ijtihad tak betul ni. Au bila zannin, atau tanpa zan apa-apa, walam yabinil hal, tapi tak nampak bintang pun tak ada, matahari pun tidak ada. Sahha in waqa'a fi awalihi, maka sahih kalau berlaku benda tu waktu sahur, wa batala fi akhirihi, batal di akhir sahur. Di waktu buka puasa, sebab dia balik kepada amalan fihima bil asli fihima, dia pegang kepada asalnya. Buka puasa ni asal siang, sahur asal malam, maka yang malam tu tidak menjadi masalah kalau tersalah tadi. Tapi kalau buka puasa ni tak boleh, sebab asalnya tengah hari. Ada muni ni hajaman ke keadaan hajaman. Mana tu? Bila zani itu dilafsirkan keadaan hajaman. Bila zani, nam. Ka'an hajama wa huwa jaizun fi akhiril lail. Hajaman mana dia pergi makan tu gitu ya. Pasal dia ingat ke malam lagi. Mana tak ada ijtihad tadi. Tak ada, dia tengok gelap tu makan. Mana tu maksud bila zani itu. Bila zani. Ka'an hajama. Dia pakai sedar agak pakai kain lalu. Tengok orang komak dah. Tapi walam yabin hal, mana yang tak ada benda yang mengatakan memang sudah dulu wafat dia. Tak nampak. Hari hujan ke? Mana alas dulu dah. Balik pada asal. Betul. Macam jelas sikit. Maknanya sahur tadi. Katakan silap je. masuk waktu dah. Itu subuh dah. Dia makan lagi. Tak, maksud dia lam yabil had, dia tak tahu masuk waktu tak masuk waktu. Cuma dia tengok gelap luar, hari hujan, tak nampak cerah ke gelap. Dia kira malam lagi, dia pun duduk bismillah, tengah-tengah makan orang komak. Orang komak dah. Maka sahur dia sah. Maknanya tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia. Dia tak pasti lemak dia sahur tadi masuk dalam waktu betul. Gitu tak? Tak. Ramai orang tanya anda ni sebagai penjelasan semua lah. Maknanya tengah-tengah makan beg. Ni ada nanti dah. Tidak kena doktor dengan doktor kir tu. Kalau jelas dia nampak. Tengok ni kata walau tala'al fajru, naik fajar, terbit fajar, wa fi famihi ta'amun. Ada makanan lagi, dia duduk makan. Fala fazahu sahha sawm. Maka dia keluar ke makanan dia tu. Cuma isu di sini timbul masalah azan kita lah ni memang tepat masuk waktu ke ada ihtiyat. Awas sikit. Kalau awas sikit mana kita dah lagi sudah makan tu. Bukan ambil orang lain lah. Maknanya sudah tu awas sikit pada waktu. Dia basi. 2 minit ke berapa? 2 minit. Dia basi. Mana tak boleh orang tu lepas azan tu pakai mamak bayar lalu. Takut. Dia azan mamak tu masuk waktu ke? Masuk waktu lah. Kalau azan masuk waktu ke? Masa buka dia basilah kelewat sikit. Gitu pula. Ya. Dia kira memang masuk waktu dah. Gitu. Dia subuh dia awal ke sikit. Maghrib lewat ke sikit. Tak, kalau kita tahu bila kapur kita ni memang on time. Tapi kalau dia mari lambat dah. Kalau kita tengok jam, kita yakin dengan jam kita tu sudah. Kadang-kadang saksiah kita ni dia basi. Jadi mana kita makan nanti terpelajari. Berhabis. Imsak 10. Imsak 10 minit. Dalam mulut lah. Berhabis dalam mulut. Kalau kita kata tak ada lebih tinggi, lihat dalam mulut mana minum air sikit. Takut lekat. Mati kau tu. Minum air pula kan. Oh ni berat lagi ni. Wa kaza law kana mujami'an. Fa naza'a fil hal. Panjalah kalau bahar lagi tak dia rengkah ni. Itu malah nak bahar tu. Dia kata fa naza'a fil hali tabata fa wa imma kasa batala.
Ekor ni tak tinggal tak pelik dah. Habislah kita. Sesara masalah saat ni. Di masalah ihtiyat. Masalah ihtiyat tu memanglah masyarakat kita ni 10 minit tu dia ambil imsak tu bukanlah satu benda yang karu. Imsak tu kalau bagi kita lampu kuning ya. Boleh langgar lagi kalau tak sudah makan. Dah sudah dah apa buatlah. Betul. Nak pergi masjid lagi, nak pergi apa lagi. Dia apa ni waktu awal sikit lah ni tu dia nak ada sumber yang lain lah. Waktu lain okey. Waktu lain tak ada timbul. Pasal dia situ ada terlibat dengan ni. Ustaz Zul nak buat wacana ni boleh tu tajuk masuk tajuk tu. Penentu awal Ramadan. Kau dia. Semalam kata nak buat. Tak. Dalam perbincangan kemarin. Oh dah, maaf. Jabatan Fatwa. Ada satu seminar 4 hari bulan ni. Boleh pergi lah. Dia Jabatan Fatwa akan bentar tajuk tentang penentuan awal Ramadan tu. Saya tahu Balai Islam kau di Panji. Nanti kita tengok. Dia akan panggil lah. Dia bagi kita sebuah bah. Kita bagi budak-budak kita pula. Ana minta. Kata nak sebuah bah tu. Pasal kadang-kadang buat benda-benda wacana gitu. Bagus juga kita. Nak mendedahkan kepada masyarakat macam mana. Dan kita boleh bincang macam tu. Penentuan ni kenapa. Sebab kita bincang panjang dah dulu masalah kenapa dibasikan, diawalkan sikit waktu tu. Pasal dia kata ihtiyat. Sedangkan duhul waktu ni tak boleh main ihtiyat, kena main betul. Tepat pada waktu yang masuk waktu sungguh. Tak apalah, itu pandangan orang tua-tua kita. Rahimahumullah. Boleh sikit lagi Ustaz Media. Tak ada siap ni, bawa gambar saja. Tak ada nak susun malah. Balik pukul 12 dah. Semua. Kita cerita boleh buat. Faslun syartu saumi al-islamu wal aqlu wan naqa'u anil haid wan nifas jami'an nahar. Ini syarat nak puasa ni kena orang Islam. Dia orang yang akalnya sempurna dan naqa' bersih daripada haid dengan nifas jami'an nahar. Cuma kita kena ingatlah waktu kuliah tu haid tu sebut betul. Haidun. Yang kita main haid gitu. Ni kau orang tino haid ke apa haid? Haidun. Ada baris ke tu? Haid. Sebut molek. Benda tu benda istilah syar'i. Dan dia ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Jadi pasal apa kita nak main haid gitu? Seorang pembetal profesor ni duk betal dalam seminar haji. Duk main haid magung orang. Dia kata tak ada baris ke? Bahasa Malaysia pun tidak, bahasa Arab pun tidak. Haid ni bahasa apa ni? Jadi orang dia benda istilah syar'i, kekalkan baris dia tu menarik. Sebab dia ada makna. Ada maksud dia. Jangan duk main. Supaya lagi ngajar kita jauh juga duk main kita topoh. Kata Ibn Hajar ada topoh ke apa topoh? Sama orang Melayu kata topoh apa hepol ha. Orang Kedah sehari kita topoh. Tak kita topoh tak jumpa. Baik. Jadi kita kena kekal dan istilah syar'i kekalkan. Tambah-tambah kita ustaz yang duduk kuliah ni bagi nama-nama yang betul. Wala yadurun naumul mustaghriqu ala sahih. Tidak memberi mudarat kepada puasa kalau tidur terus. Sehari dia tidur. Kerana orang tidur ni baqa ahliyati. Mana keahlian mukallaf dia tu masih ada, cuma dia tidur je. Beza dengan orang gila. Wal azharu anna al-ighma la yadurru. Yang zahirnya ighma, orang pengsan la yadurru iza afaqa lahzatan min nahari. Kalau dia sedar tengah hari tu juga, dia kira orang ni masih lagi boleh terima. Wala yasihu shaumul Eid. Tidak sah puasa pada hari raya. Wa kadza tashriq, pada hari tashriq. Hari tashriq ni hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu hari tashriq dia panggil.
Kita sebut dah hari tu, hari tasyrik ni maksud hari apa? Dalam bahasa asal dan dulunya dia panggil ayyamut tasyrik, iaitu lah hari orang jemur daging. Jemur daging. Tasyrik itu maknanya jemur daging. Moga dulu kan orang hari raya dia sembelih korban. Jadi peti tak ada. Dia jemur daging tu untuk nak simpan berapa lama? 3 hari. Tak. Dalam masa 3 hari tu hari tasyrik, hari jemur, lepas hari tu simpan. Hak timbul hadis larangan kering daging. Lo ni tak apa dah lah. Hari tasyrik ni nyepunuh di peti dah. Peti air masuk dalam tu lah, tak timbul tasyrik. Wala yahillu tatawu yawm asy-syakki bila sababin, tidak halal puasa sunat pada hari syak tanpa sebab. Nah, ini hari ni timbul soalan ni, lepas Ramadan, lepas tengah apa ni Syaban, boleh puasa ke tidak? Tengok dalam hadis ni sebut. Hadis Abi Hurairah, Nabi kata la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan tu 1 hari atau 2 hari. Illa an yakuna rajulun yasumu sawmahu, kecuali seorang yang biasa puasa. Dia puasa Nabi Daud contohnya, yauman ya ba'da yaumin. Manakala jatuh hari syak pada hari itu tidak menjadi halangan, kerana itu amalan dia. Ya? Kalau jadi amalan dia tak apa. Kalau baru nak tunjuk warak sehari 2 ni jangan. Kalau selepas 15 Syaban. La, hadza yaum syak, hari 30. Hari 30. Adapun selepas 15 Syaban itu dibahas oleh para, ada di sini. Tak ada. 15 Syaban tu kita telah bahas, hadis yang melarang ba'da nisfu Syaban itu, hadis itu tidak kuat. Tak kuat. Kalau tengok dalam satu kuliah yang ana syarah kepada kitab Riyadhus Salihin, ni banyak tu saya baca dalam internet saya kira ni. Musim dia juga. Jadi tidak ada larangan khusus yang sahih yang mengatakan tak boleh puasa ba'da nisfu Syaban. Tidak ada larangan. Jadi kalau orang itu memang amalan dia boleh puasa, ataupun suami tengok isteri dia masih lagi tak cukup Ramadan tahun lepas, dia boleh puasa sekali dengan makcik dia tu sampai habis. Maknanya sebelum Ramadan ni 2 hari sebelum tadi. Hari syak, mana nak puasa hari tu dah. Ya syak. Hari 29 30. Dia kata bila sababin, bila sebab. Mana baru nak tunjuk warak. Kalau orang jadi amalan dia tak ada masalah. Falau samahu lam yasih fil asah. Jadi kalau dia puasa tidak sah mengikut yang sahihnya. Walahu saumuhu anil qada' wan nazr. Kalau dia ada qada dengan nazar boleh puasa. Wa kadza law wafaqa 'adata tatawwu'ihi, kalau menjadi bertepatan dengan adat dia hari puasa sunat, hari Senin Khamis tak tinggal, kecuali hari Khamis tu hari Syak, maka dia boleh teruskan. Wa huwa yaumus 30 min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi. Iaitulah hari Syak ni hari 30 Syaban apabila orang dah bercakap tentang dia tengok anak bulan, au syahida biha sibyan, atau kanak-kanak tengok anak bulan. Jadi kanak-kanak ni saksi dia tidak boleh pakai. Tapi dia jadi hari Syak dalam hari tu. Au abidun, au fasaqah, orang tak juru. Walaysa itbaqul ghaimi bi syakkin. Maknanya kalau ghaim yang kuat tu tidak dinamakan Syak pada hari tu. Pasal Nabi sebut wa yasumu li ru'yati wa aftiru itu fa in ghabbi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maknanya kalau ghaib hari awal mendung, jerubu kuat, maka teruskan 30 hari. Wa yusannu ta'jilul fitri ala tamrin. Sunat kita segerakan puasa ni dengan buah tamar. Tapi dia sebutnya dengan rutab. Tengok dalam hadis buah ni, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun rutabat fatumairat. Mana rutab dulu, kalau tak ada rutab baru kita tamar, sebab tamar tu kerah. Itu hikmah dia nya, perut kita duduk dia lama 12 jam. Tahun ni kita akan puasa mungkin akan sampai 14 jam. Kalau di Mekah 15 jam lebih puasa tahun ni. Oh, negeri lain pula sampai 20 jam. Panas ni. Jadi perut tu kosong, kita sumbat lalu jadi letih dia. Masuk rutab, lembut sikit. Dan kelebihan dia sangat tinggi lah. Mengikut dalam atibak kata, gula dalam tubuh kita ni dia akan kehilangan sampai 18 jam. Dia boleh bertahan 18 jam. Ada dalam perut kita ni. Ada dalam tubuh kita. Kalau 18 jam lagi puasa lebih daripada 18 jam, dia akan ambil dalam darah. Itu masalah dia.
Tapi kehilangan gula selama 12 jam, 13 jam ni, dengan masuk waktu tamar, dia akan pulih balik dalam masa 5 minit. Itu di antara faedah tamar. Cuma Lepas tu kena bagi maghrib dulu. makan tamar, maghrib. 5 minit dia pulih balik gula dia, lepas tu baru masuk makanan. Tapi kalau makan dengan nasi, dia akan pulih dalam masa 2 jam. Lain pada tamar. Itu mukjizat tamar. Allah Taala beri pada dia berkat dia tu. Cuma tertimbul untuk tahun ni, kalau boleh lah, sahabat-sahabat kita yang ada suara ni, cubalah nasihat kepada kawan-kawan kita, pengimport tamar, jangan ambil tamar daripada Iran. Walaupun tamar tu tidak mazhab Syiah, tapi tuai dia tu tak ada Syiah. Masuk wali public ini ada lagi. Asal jawab segar di sana. Hak Maghrib Jazair ada, apa ni, Maghrib ada, Tunis ada. Tunis ahli sunnah, mazhab Maliki tak apa. Dia tidak Syiah, dia tidak kutuk sahabat. Biar kita makan hak Maliki daripada hak Syiah ni. Ini kesan, ini masalah ekonomi, sebab dia orang ni terlalu jahat sekarang ni. Kalau kita tengok pada puak-puak Hizbus Syaitan hari ni, duduk ganyang rakyat kita di Syria, yang tidak selayaknya kita masuk ke dalam mulut kita ni daripada benda-benda Syiah ni. Nah, Yusuf Tayyub dia ambil hak Tunis. Tak tahulah semua sekali. Tapi kalau Maryami berapa tu memang Syiah punya. Ni kita tak mahu sebut nama kedai ni, tapi kena sebut ni. Ni tak tahu wakil-wakil rakyat pun duduk pek hak tu juga bagi ke rakyat ni. Ini masalah. Iran. Kalau madu kan. Tak kira lah berapa pun. Yang penting kena kempen hari ni. Kalaulah penjual atau Iran juga, dia pergi beli juga orang tamar Syiah, kita jangan beli kat dia. Ini kena kempen besar-besaran ni. Sempena dengan Nusratul Muslimina fi Suria ni, kita kena hidupkan balik perasaan tu. Sedekah tak usah ambil. Lama pergi tabzir. Sebab bila kita ambil, laku benda tu. Dia pergi beli lain pula. Kalau kita tak makan, sebab situ dah. Tak boleh dah. Tahun ni tak ada. Maaf ya, tabzir wala syait. Maaf ya. Qata' alaqah nihaiyan ma'al Iran. Kalau dengan tamar betul nak qata' alaqah, macam mana kita nak mengharapkan kotak diplomasi? Tak boleh. Itu Ustaz Zul kena sampai ke dewan-dewan atas tu biar tak sedar kira hak Israel dengan Syiah lebih kurang sama, jahat belakang dua tu, tak sedar main. Tak jelas lagi orang. Kena jelas, tak boleh jelas. Yang anak ni apa lagi rutok tu ini lagi mana? dia rutok ni hak lembek tu. Dia tamar ni Ustaz, dia akan jadi hak kering, tamar sebutir-sebutir tu tamar. Dia ada tamar ni, nak boleh siapa kerja di bawah tamar, dia ada 8 peringkat. Dia panggil tal'un, lepas tu dia panggil balah, lepas tu barulah mari rutok ni hak masak dah. Hak asal lagi, hak hijau lagi tu mula-mula start. Dia rutok ni, kalau kita belajar dalam hadis, dia kata la bi'us samarah hatta yabdu salahu. Mana salahu tu dia telah masuk dah tu. Kalau kita kat Mekah, itu dia hak boleh buat. Tu rutok. Itu rutok. Lah ni kita kena beza dengan tamar dengan rutok. Tamar tu hak keras, hak kering dah. Sunnah. Tapi mula-mula startnya tengok ni. Kana Nabi sallallahu alaihi yuftir, Nabi kita buka puasa qabla an yusalli ala rutabat. Dia makan rutok. Fa illam takun. Tak ada rutok, fatumai baru dia pergi ke tamar. Mana kena cari rutok dulu. Mahal sikit pun tak apa. Rutok Madinah mahal sikit, 1 kilo RM40. Kalau orang nak sponsor tu. Pasal nak ida. Fa illam takun tumaira. Kalau tak ada tamar langsung, hasawat barulah minum air. Jumpalah. Tidak, dia tak semakan juga ondang-ondang teri mandi tu. Kita ada oyak pun kalau tak ada orang ambil benda manis tak? Tak oyak. Tak oyak air. Ada juga orang ngajar ambil benda manis. Sebab tak ada benda manis pak dia gitu ya. Rumah Nabi ni tak berasak. Dia kecuali ada 2 ya. Taman dengan ni. Jadi hak itu ni kat lari jauh. Itu istihad orang Melayu. Jangan sebut istihad orang Melayu. Misalnya buat hukum tak boleh lah. Fobia dah kita dengan orang Melayu ni. Ana baru dapat kesan.
ada sekumpulan tu buat bantahan sebab kita sebut orang Melayu. Itu tak boleh. Tak apalah, kita tak sebut apa ni. Kita sebut manusia sebenarnya. Sebut orang asli. Baik. Wa yusannu ta'jilul fitri ala tamrin. Dia kata apa? Melayu. Wa nukila fi asli rawda 'an ar-ruyani annahu idza lam yajid at-tamra fa'ala hulun. Ala hulun. Boleh lah. Satu pendapat mana orang layan di sini. Dak mana hak ni mutaakhir sebut pasal apa? Sebabnya zaman dulu dia tak minta bincang lah. Tempat dia tu memang utama banyak. Wa illa fama'in. Tengok Imam Nawawi tartib macam tu lagi. Ala tamrin wa illa fama'. Kalau tidak dia kena pergi ke air. Nabi sebut sini, dia kata idza akana ahadukum sha'im falyafta 'ala fa illam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innal ma'a tuhur. Hal lain itu banyak masalah. Kita air mani. Wa yusannu ta'khirus sahur. Dia sunat juga kita takhir sahur. Cuma ingat tak kita bahas dalam jalsah kita yang dulu, perbezaan di antara as-sahur dengan suhur. Apa beza? Sahur tu waktu lah. Sahur tu waktu, suhur. As-sahur dengan suhur. Mal farqu bainahuma? As-sahur benda yang digunakan untuk bersahur. Bagi hatta. Suhur tu perbuatan bersahur. Betul. As-suhur waktu makan. As-suhur Waktu Suhur. Sahur tu Waktu sahur. waktu sahur. Was-suhur bagi depan makan. tu makan. makan tu sendiri. Makan. Bukan waktu makan. Makan itu sendiri suhur. Bong ni ada. Makan tu ada catat sini. As-sahur tu makul. Al-ma'kulu fi sahar. Benda yang dia makan. Benda yang dimakan. Kalau as-suhur tu waktu. Wa bi dhammiha al-aklu. Bukan waktu perbuatan makan. Perbuatan makan. Bagi depan perbuatan makan. Macam wuduk dengan waktu. Wuduk dengan wadu. Wudu. Bagi hatta Bagi hatta Makan makanan. makan sahur. al-ma'kul. Fi sahuri barakah kan dalam hadis tu. Was-suhur. Cuma dia kata wa aktsaru ma yurwa bil fathi. Dia tak beza-beza. Wakil insya-Allah. As-sahur makan. As-suhur makan. Perbuatan makan pada waktu. Wa ta'khirus sahuri, dia boleh dua-dua lah tu. Dia nak melewatkan sahur. Ai li hadis Zaid bin Sabit tahsahharna ma'a Rasulillah summa qulna ila salah. Orang tanya dia, jauh mana jarak? Kam kana qadru ma bainahuma, di antara sahur dengan solat itu berapa jarak? Dia kata 50 ayat. 50 ayat. Jarak dia 50 ayat. Kalau mesti 20 minit sebelum sahur. 50 ayat ni berapa minit? Kalau 10 minit tak ada. Waktu makan dengan solat. 50 ayat kalau ayat pendek. Baca pula kan. Dan ni naknya lewat. Malam yaqa fi syakkin. Selama dia tidak timbul syak. Kalau timbul syak, tak boleh lah. Tidak timbul waktu yang diragukan. Wal yasun lisanahu 'anil kadhib wal ghibati, jaga lidah dia daripada kadzib, dusta, ghibah, mengumpat, wa nafsahu 'anil syahwat, jaga diri dia, nafsu dia daripada benda-benda syahwat. Cuma masalah tiga benda ni tak masuk dalam batal puasa. Masa tu orang jadi tidak besar sebab dia tidak tersenarai benda yang batal puasa. Dia kalau kita tengok hak ni dengan haji ada persamaan. Haji cabut kuku ada dam, tarik rambut ada dam, pakai minyak wangi kena dam. Tapi dalam bab la rafasa wala fusuq wala jidal, dalam bab bantah maki orang apa tak ada dam. Maknanya pasal tu dia kata kesalahan yang tidak ada denda lebih bahaya daripada yang ada denda. Yang ada denda kita boleh bayar, tapi yang tak ada denda, kesalahan tu berat, tergantung. Sama juga al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus la kafaratalah. Tak ada kafarah.
Ini kena bicara dalam bab falsafah puasa dia panggil. Orang sekarang ni suka falsafah, silap-silap jadi kepala sampah. Jadi mananya? Falsafah. Kita lah kena bunyinya falsafah tu. Muqaranah di antara tiga. Dia panggil maqasidus saum. Maksud objektif puasa duduk mana? Duduk di la'allakum tattaqun. Bila mari la'allakum tattaqun, inilah tujuan dia. Nabi katakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarab. Siapa dia tak masih lagi cakap dusta, masih lagi cakap tak jaga lidah dia, masih lagi Allah Taala tak berajak pada dia tak makan. Sebab yang kita tak makan itu benda halal. Nasi halal, makan minum halal, tapi kita tak buat. Tapi kenapa pula dalam keadaan kita puasa boleh buat benda yang haram? Itu dia panggil dari sudut maksud. Dia boleh diperbahaskan lah, boleh diperpanjangkan. Objektif dalam bab ibadat ni, maghza duduk mana? Isi kandungan asasi duduk mana? Maqasid. Pasal tu bila kita pergi haji, kalau konsep haji tu, haji mabrur tu, gapo dia sebenarnya haji mabrur? Kata saja haji mabrur. Tapi nak hidup ihya ruh al-hajj. Itu besar. Hari ni para pendakwah menjadi kewajipan kepada dia. Bila mari Ramadan ni, macam mana kita nak ihya ruh Ramadan tu? Duduk mana sebenarnya? Apa setakat tak makan saja, tak minum saja? Orang demonstrasi pun tak makan, mogok lapar tu. Ya, ada maksud dia, ada maksud yang dia nak tuntut sesuatu. Jadi kita bila kita puasa hari ni, kita berhenti daripada makan, dilarang daripada makan, apa sebab? Tapi kalau masalah kita dengan bazar Ramadan yang ada hari ni, bulan Ramadan lah, bulan naik tubuhnya pada bulan tak Ramadan. Jamu yang pula banyak di masjid, hak free saja, sedap-sedap belaka tu. Nak rebut pahala makan. Nak rebut pahala makan kau orang. Orang pun makan banyak. La ilaha illallah. Baik. Wa yustahabu an yaghtasila 'anil janabati qabla al-fajr. Sunatnya dia mandi kalau ada janabah, mandi sebelum fajar, tapi kalau tak ada janabah tu tak apa. Sunat, tapi kalau terpaksa tak apa, boleh teruskan. Wa an yahtariza 'anil hijamati, jauhkan diri daripada hijamah, bekam kita bahas tadi tak batal, cuma lebih baik tinggalkan. Wal qublati, jangan duduk cium isteri dia. Wa dzauqi ta'am, merasai tera makanan. Wal alqi, al alqi itu apa? Duduk ngunyah. Sebab dia ni akan keluar air liur banyak. Wa an yaqula 'inda fitrihi, ketika nak buka puasa dia kata Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu. Cuma hadis ni masyhur tapi dhaif. Hadis yang kita dah baca ni masyhur. Hadis di Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna nabi kan idza aftara Allah lakasumtu, akhrajahu Abu Dawud as-Sawmi babul qawli wal hadits mursal kama tara li anna Mu'adz min thiqatit tabi'in kama fi at-tahzib walahu syahidun muttasil bi isnad dhaif. Jadi masalahnya dhaif. Jadi kesimpulan dia hadis ni dhaif. Hak sahih ada lagi daripada sahabat, contohnya zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru. Itu ada. Ana buat risalah Ramadan. Jadi risalah untuk tahun ni kita terbukalah. Cuba buat lebih kurang dalam 900 perkataan gitu. Ana nak buat pamphlet untuk Ramadan. Cantik. Bila kita sebar benda tu memang sangat-sangat tersebar luas. Kita letak benda tu dalam blog, apa orang akan print, dia akan bagi. Entah kita tengok di masjid banyak tempat di Malaysia ni memang orang print, dia akan bagi benda-benda macam tu. Jadi siapa mana ikhwah kita yang boleh, yang ada cerita tentang Ramadan, buat mari. Ana baru ada 4 siri ya tentang kelebihan Ramadan, kelebihan ni. Tahun ni tambah satu lagi, Syahrul Jud, bulan pemurah. Cantik. Kalau ada yang lain-lain lagi, boleh tulis tentang maqasidus saum, objektif matlamat Ramadan tu. Buat 900 kata patut email kan ana masuk untuk kita kongsikan. Pahala tu berjalan banyak, masya-Allah. Terutama sekali zaman fitnah Facebook ni. Kadang-kadang satu benda kita letak dalam masa setengah jam sampai 20,000 masuk. Orang baca. Mana jalan ilmu tu cepat. Tapi jangan tengok orang like bawah tu jadi riak pula. Cuma kita tengok orang baca ya. Itu ilmu tu berjalan cepat. Tulislah.
Ustazah banyak nulis makalah Ramadan, mari sini sarua kita sebarkan. Kalau awal lagi anak suruh jabatan cetak, kita suruh dia, kita buat siap risalah gitu, kita bagi. Alhamdulillah. Sistem dakwah secara ringkas pamphlet ni anda tengok lebih cepat. Kalau bagi buku orang tak apa nak baca, dia tebal takut lalu. Tapi kalau selah kertas ni dia baca sambil-sambil duduk tunggu tarawih, tunggu buka puasa. Pamphlet dia tidak takut. Dia jangka boleh habis dengan tempoh yang ada tu. Bulan-bulan nunggu, bulan-bulan dengan anak sekolah tunggu sampai baca atas kereta. Alhamdulillah nak tengok. Lepas tu dia anak dia wak-wak terbang. Budak-budak. Baik. Wa an yuksira sadaqah. Ini dia panggil syahrul jud, bulan pemurah ni. Kita nak banyak ke sedekah wa tilawatul Quran fi Ramadan. Banyak baca Quran insya-Allah taala. Wa an ya'takifa, beriktikaf la siyama fil ashril awakhir minhu. Lebih-lebih lagi kita iktikaf di ashril awakhir. Jadi insya-Allah kita tamat di sini.